Alright guys, nak cari kereta yang saiz kecil dan juga senang jaga, inilah dia Proton Iris tahun 2014 1.6 spek premium. So harga bodi kereta ni 19,800 sahaja, dan kereta ni anda boleh mohon untuk full on, dan untuk harga monthly dia dalam 500 lebih selama 4 tahun. Sebab kereta ni dia hanya boleh loan lagi 4 tahun. Jadi untuk bulanan dia mungkin ada tinggi sikit lah, kecuali anda mohon dengan Aeon. Kalau untuk Aeon ni dia boleh tarik panjang sikit lah untuk bulanan dia. Ok, so untuk body cat kereta ni adalah cat yang baru kereta ni dah touch up dengan cat yang baru. So anda boleh tengok cat body dia memang kilat-kilat punya. So selain itu, untuk enjin kereta sama juga macam biasa, bersih dan kilat. So kereta ni dah siap cuci, dah siap detailing. Paling penting punya, kereta memang tak pernah kena accident ataupun banjir. Original marking semua pun masih ada lagi. Ok, so untuk dashboard kereta ni semua kilat-kilat, cantik-cantik lagi. So untuk kerusi kereta ni dia ialah full original leather seat Condition dia banyak cantik lagi, tak ada ketuk, tak ada calar. Dan untuk premium spec ni, untuk radio system dia ni adalah touchscreen display. So untuk passenger seat belakang, ruang dia memang cukup luas, boleh muat 3 orang dewasa. Lepas tu kerusi dia ni boleh letak lagi Isofix. So bahagian belakang dia nampak simple and nice, ada satu spoiler kecil lah, yang ini original punya. So untuk boot punya ruang boleh letak 3 ataupun 4 luggage. So di driver seat sini ada satu keyless entry. Lepas tu untuk steering kereta ni, dia adalah multi-function steering lah. Yang ini boleh connect dengan radio system. So mileage kereta pun masih rendah lagi, hanya dalam 80,000 sahaja. Okay, dalam 80,000 sahaja. So guys, saya ulang sekali lagi, untuk harga bodi kereta ni 19,800, dan untuk bulanan dia hanya dalam 500 lebih selama 4 tahun lagi. So guys, jika anda minat kereta ni, cepat-cepat PM dengan saya, dan jangan lupa nak cari kereta yang berkualiti, mestilah datang ke JB Autoworld. Kita jumpa next review.